Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam program Inklusif at UMT yang bersiaran dari Studio Media Kreatif Pejabat Komunikasi Korporat Universiti Malaysia Terengganu. Inklusif at UMT memaparkan pelbagai tajuk dan juga agenda perbincangan yang khususnya berkaitan dengan pendidikan tinggi negara pada masa ini. Dan kita menampilkan tetamu dari latar belakang yang pelbagai untuk membincangkan tajuk-tajuk yang berkaitan. Dan pada hari ini kita amat bertuah kerana kita ada 3 orang panel yang akan bersama dengan kita membincangkan tajuk pada hari ini. Dan saya perkenalkan mereka untuk kita semua. Yang pertama sekali di sebelah saya adalah Profesor Madya Dr. Asrul Harry bin Ibrahim dari Universiti Malaysia Terengganu, Universiti Malaysia Kelantan. Awal dah tersasul. Alumni je. Sebab apa tu doktor? Sebab biasanya tamu kita adalah orang UMT saja. Jadi this is the first group yang datang daripada luar pada UMT. Kita jadi grup yang dipilih lah ni. Ya, yang terpilih nanti. Terpilih ke sini. Jadi Dr. Asrul daripada Universiti Malaysia Kelantan, sahabat jiran kita lah ni. Alumni UMT. Oh, alumni. Okey. Selamat kembali ke UMT. Kembali. Dan seterusnya yang di tengah-tengah kita satu-satunya bunga, kita ada Profesor TS Dr. Aida Mustafa dari Universiti Teknologi Tun Hussein Malaysia. Selamat datang juga Prof ke UMT. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji. Pertama kali saya di kampus. Okey. Dan seterusnya di ujung sekali kita ada Encik Syazwan Ahmad dari Universiti Islam Antarabangsa. Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis, jauh daripada Perlis tu datang ke UMT ya. So selamat datang juga Encik Syazwan ke UMT. Terima kasih Haji. Okey, so hari ni saya nak tanyalah, mula-mula saya nak tanya 3 panel. Ada rasa bibit-bibit kebahagiaan tak datang ke Terengganu? Kalau ikutkan di Terengganu ni memang, kalau saya dah kata saya ada alumni UMT kan. Kalau boleh nak bekerja di sini pun terfikir juga kalau keamanan ke apa, kesejahteraannya dan kebahagiaan apa yang Haji maklumkan tadi lah. Beautiful campus tinggi kan. Betul, indeks tinggi. Ya, sebab saya tanya tu sebab kan Terengganu kan negeri paling bahagia. Mungkin tiba-tiba masuk je Terengganu terus rasa berbeza kan. Rasa berbeza. Prof? Prof first time juga datang ke Terengganu. Pertama kali ke kampus UMT tapi dah beberapa kali di Terengganu. Saya ada satu favorite hotel, The Payang. Dia butik hotel, very cozy. Dah dan dekat dengan bandar. Memang bahagia. Saya suka Terengganu. Okey, terima kasih. Syazwan macam mana? Okey Saya lama tak datang ke sini, hampir 5 tahun tak datang lepas Covid. Ni pengalaman yang macam best. Terengganu memang dah rasa bahagialah. Okey, harapnya begitulah bila sampai ke negeri kami. Negeri cantik budaya menarik lah dia orang kata kan. Okey, so hari ni kita nak bincang apa ni? Datang dari jauh-jauh ni sebenarnya kita nak bincang apa? Tapi jangan jawab lagi. Kita tengok dulu VT ni. Silakan di studio. Okey, kembali kita ke studio Media Kreatif Pejabat Komunikasi Korporat Universiti Malaysia Terengganu. Kita saksikan sebentar tadi panel berkenaan dengan SDG, Sustainable Development Goal, yang kita cuba paparkan sebentar tadi sebagai introduction, pengenalan kita pada sesi kita pada petang ini. Tapi tajuk ni serius kan panel kan? Serius ni tajuk ni kan. Kita kan. Jadi untuk sebab kita datang ni nak sembang je kan. Kita datang nak sembang. Jadi kita kena cuba untuk ni mempermudahkan kefahaman berkenaan dengan SDG, satu agenda besar dunia, bukan setakat global lah, bukan setakat Malaysia. Jadi kita kena permudahkan. Jadi untuk itu dalam konteks kita dekat semua daripada universiti ni, hari ini kita nak bincang universiti lestari atau sekadar retorik.
Jadi setakat mana agaknya SDG ni universiti betul-betul menhayati ataupun melaksanakan. Jadi mungkin ini salah satu forum untuk platform wadah untuk kita melihat isu tersebut. Okey, so untuk memulakan perbincangan kita pada pagi ini, saya nak bagi kepada the only lady yang dalam kita punya ni kan. Okay, ladies first lah kita katakan. Okay. Boleh. Prof, mungkin kita nak permudahkan kefahaman kelestarian ataupun kemampanan yang disebutkan tu, apa sebenarnya kalau kita nak bagi kefahaman kepada masyarakat awam berkenaan dengan lestari. Sebab kalau kita lihat lestari ni dia bukanlah satu perkataan lestari itu masih bagi baru sebenarnya. Kita mula-mula dengar mungkin kita kata tahun 2000 dia bermula dengan Millennium Development Goals kan. Lepas tu barulah 2015 jadi SDG kan. Jadi masih dan istilah yang masih lagi barulah. Jadi Prof, macam mana kita nak fahamkan masyarakat awam berkenaan dengan lestari ni? Silakan Prof. Terima kasih Tuan Haji. Timeline yang Tuan Haji bagi tadi itu betul. Saya tambah sikit. Pada tahun 2009 ada satu kertas kajian di Journal Nature yang memperkenalkan apa yang dipanggil Planetary Boundaries Framework. Jadi pada tahun 2009 ni, pada waktu ni orang dah mula bercakap tentang risiko-risiko ataupun apa yang sedang berlaku pada bumi. Dalam paper tu dia ada diceritakan ada 9 bahagian lah. Contohnya bahagian climate, macam mana kita punya CO2, carbon kita terlalu tinggi, land system kita, deforestation, bahasa Inggeris tak apa je Boleh. fresh water. Perhutanan Prof tadi, deforestation perhutanan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Fresh water berkenaan dengan air sungai, air tasik, polusi, laut. Kita tahu laut ada banyak pencemaran, biodiversity kita, penggunaan plastik, even penggunaan dalam pertanian dengan penggunaan baja kimia yang sebenarnya mengganggu, dipanggil geochemical dalam tanah. Jadi apabila movement ini berlaku, orang dah mula cakap lah, kita kena selamatkan bumi. Tapi kita, untuk kita menghayati kelestarian tu, kita tak bolehlah setakat tak ambil plastik dekat supermarket, tak bolehlah kita setakat tanam pokok semula. Kita mesti berjiwa besar lebih daripada itu. Jadi secara ringkas ni lah, kelestarian ni adalah kita punya keupayaan kita bila kita buat keputusan atau bila kita buat sesuatu perkara tu untuk tujuan keperluan kita hari ni tanpa menjejaskan generasi akan datang untuk dia penuhi keperluan dia juga. Contoh mudahlah, kita perlu gerak. Saya perlu pergi daripada satu point A kepada point B. Saya perlukan kenderaan. Saya perlu minyak. Jadi dalam dunia sebelum ni kita pakai minyak petrol. Jadi jika kita hanya melihat sebagai dari satu sumber saja, dia tidak sustainable. Kita sumber minyak tu boleh memenuhi keperluan kita pada hari ini, tapi adakah menjamin untuk generasi akan datang nak penuhi keperluan dia orang pula? Perkara itulah yang sebenarnya kita kena fikirkan. Sama juga macam kalau kita makan ikan, kita pergi Melayu panggil apa? Perikanan ni kita panggil menjala yang kecil-kecil tu. Jaring. Kalau dekat laut kita panggil apa? Nelayan tu. Pergi kalau orang Terengganu panggil pergi ke laut. Okay. Kalau kita pergi ke laut. Jadi takkan kita tak fikirkan macam mana dengan ekosistem ikan tu? Adakah nanti kalau kita biarkan pencemaran berlaku, plastik banyak, kita tahu Terengganu punya turtles, penyu pun ada masalah, banyak yang mati kan. Jadi perkara inilah, kalau kita hanya memikirkan keperluan kita hari ini, bagaimanakah dengan keperluan generasi akan datang? Jadi secara asasnya yang kita kena tekankan ada 3 perkara lah berkenaan alam sekitar kita. Berkenaan ekonomi pun sama, kita perlu memikirkan ekonomi yang lestari. Saya bagi contoh sikit, kalau di universiti kan kita ada banyak buat program komuniti
katalah kita buat hidroponik untuk golongan B40. Tapi bila kita buat program tu, adakah program tu setakat satu kali selepas dia dah harvest, dah tanam, dah harvest, dapat duit kali pertama, adakah sampai situ? Macam mana usaha tu boleh dilestarikan supaya sampai 10 tahun pun everyday dia orang boleh dapat RM100, RM150. Itulah konsep dia. Dia bukan setakat kita tanam pokok ke. Okey Prof, maksudnya lestari ni satu tindakan yang proaktif, yang holistik sifatnya. Betul. Maksudnya macam tadi Prof kata, kalau kita pergi ke laut nak cari ikan. Tapi janganlah kita buang sampah tengah-tengah laut tu kan. Betul. Ataupun kita ambil ikan yang tak sepatutnya kita ambil lagi, sebab dia kadang-kadang macam itulah, kalau orang Terengganu ni dia faham sikitlah pasal ikan tu kan. Jadi maksudnya Prof, dalam kita nak faham lestari itu, dia bukan satu usaha satu pihak je lah untuk menjayakan agenda lestari itu. Okey, mungkin itu satu permulaan awal yang kita boleh faham berkenaan dengan lestari, kelestarian atau sustainable. Mungkin saya pergi kepada ni dululah kot, sebab since Prof dah sebut tadi tu bahawa perlu berjiwa besar dalam kita menjayakan kelestarian, jadi melibatkan semua pihak. Okey. Mungkin saya nak minta Cik Syazwan lah kot. Kenapa usaha kelestarian ini perlu melibatkan pelbagai pihak, bukannya satu-satu pihak sahaja? Terima kasih Haji. Soalan yang Prof Aida bangkitkan tadi, Dr. Eri tengah tunggu tu. Asalnya tadi macam menarik je. Dah tengah menarik tu kan, nak tunggu kan. Menarik mendengar. Saya kira tadi awal-awal tadi Prof Aida datang dari Johor. Dr. Heri untunglah datang daripada Kelantan, Haji daripada Terengganu. Saya datang daripada jauh sikit, di utara Semenanjung, Perlis. Jadi hari ini hasratnya besar. Bila Prof sebut tentang lestari ni, skop dia adalah skop yang kita kata skop dia terlalu besar. Dia bersifat dengan sikap manusia, yang mana Allah Azza wa Jal, Allah SWT paparkan persoalan yang tuntas dalam Quran. Daripada awal penciptaan dah ada satu asas yang ditanya kepada Allah Azza wa Jal. Bagaimana sebenarnya malaikat bertanya kepada Allah Azza wa Jal dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30, Allah sebut wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Maka malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu wa ta'lamun. Malaikat bertanya kepada Allah Azza wa Jalla ni, adakah engkau nak jadikan makhluk yang akan berbuat bencana ataupun berbuat istilah kemusnahan, juga menumpahkan darah sama-sama mereka, maka sedangkan kami ni bertasbih memujimu. Tapi Allah dikonkludkan ayat tu, sungguhnya Allah tahu apa yang kamu tak tahu. Jadi skop lestari ni Haji, Prof, Doktor, saya kira dia skop yang besar dalam skop kita universiti. Kerana kita nak retainkan satu potensi yang Allah sebut dalam surah Al-Mujadalah ayat keempat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Skop kita sebagai universiti, saya percayalah sebahagian besar Prof akademia, Doktor akademia, Haji dan saya terlibat secara langsung dalam akademia. Skop ini adalah skop nak tuntaskan bahawa nak angkat syiar bahawa dengan ilmu lah kita mampu sustain apa yang Prof sebut tadi. Itulah kelestarian yang saya kira kita boleh timbang tarakan kenapa semua orang perlu participate. Towards the end adalah kita nak capai yang apa Allah sebut tadi. Macam tu lah Haji. Saya rasa boleh kot kita bagi. Okey. Betul Prof. Betul ni Cik Syazwan, betul. Sebab memang asasnya kepada lestari sebenarnya apa yang sebut tadi daripada Al-Quran sendiri. Jadi sebab unit siras kan dia mesti nak kaitkan dengan macam mana pendekatan agama. Satu pendekatan yang saya rasa yang sangat relevan. Betul. Sebab at the end kalau kita bercakap tentang lestari, sama ada dari segi alam sekitar, dari segi ekonomi ataupun yang aspek yang lain lagi tadi, social tu dia mesti berbalik kepada persoalan ilmu lah, macam mana ilmu menentukan ketiga-tiga aspek tadi tu kan. Okey, jadi nampaknya ni Dr. Asrul, kita ni macam dah nampak ala tuju dah. Okey. So mungkin untuk Dr. Asrul ni kita bagi soalan yang payah sikit lah. Tapi soalan ni macam soalan bocor kot saya rasa kan. Okey. InsyaAllah kita cuba jawab. Okey Doktor, kita semua berada dalam konteks pendidikan tinggi negara. Betul. Dan dalam hari ini kita ada rancangan pendidikan tinggi negara. Jadi macam mana kita nak kaitkan
SDG yang ada 17 saja, yang 17 apa ni SDG tu dalam konteks kita dekat universiti, dan kita nak terjemahkan bersama-sama dengan agenda rancangan tinggi pendidikan tinggi negara tu. Okey, terima kasih Tuan Haji. I think relevan soalannya, dan kalau kita dengar tadi rakan-rakan kita macam Dr. Cik Syazwan dan juga Prof memberi definisi pasal lestari dan stakeholder yang berkaitan dengan lestari, siapa yang perlu terlibat. I think jawapan diberikan oleh Cik Syazwan memang complete. Anyone, individu tu sendiri boleh mesti bergerak bersama-sama, bukan satu komuniti, tapi kalau kita as a person, individu ni pun perlu contribute ke arah apa kita punya objektif dan juga mission. Okay, berbalik pada soalan Haji pasal hala 7 RPTM. Okay, yang dibina I think baru je kita bergerak dengan RPTM, Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Okay, yang I think dia punya tema, dia punya tagline pun I think menarik, berdaya saing, relevan dan juga future ready. Okay, kita fokus kepada lestari Haji. Dalam RPTM itu dia punya tema dia. Tapi bila kita berdaya saing ni, macam mana? I think universiti IPTA ataupun IPTS memang fokus untuk menghasilkan graduan yang holistik. So holistik ni pelbagai. So mungkin satu elemen yang kita boleh terapkan adalah kelasteran dalam diri setiap pelajar-pelajar kita. Okey, begitu juga dengan apa yang dipaparkan oleh VT tadi, video tadi, which is fokus pada 17 SDG. Okey, kalau kita berbalik kepada untuk makluman Haji, untuk SDG ni sekarang ni pelbagai pihak bisnes lah, I think bisnes ataupun NGO yang buat ranking. Dia memberi hala 7 kepada universiti. Yang pertama yang 7 SDG yang saya berkaitkan adalah time higher education. Impact ranking, yang dulu impact ranking sekarang ditukar pada sustainability. Okey, yang tu memang dia fokus pada 17 SDG, dan semua universiti perlu memberi laporan, teman-teman Prof dan juga Sawan, 17 apa yang dilakukan oleh universiti ke arah 17 fokus tadi. Yang saya ingat mungkin yang pertama lah non poverty, kita bantu macam mana apa aktiviti kita di universiti yang membantu kepada non poverty. Sampailah 17 which is matlamat goals dia. Okey. Tu yang pertama, THE impact SDG ataupun panggil impact ranking. Yang dia ada dua lagi untuk yang dia memberi hala 7. Sebenarnya ranking ni kalau ikutkan orang tak suka ranking. Tapi kadang kita baca dari segi positif dia memberi cerminan kepada universiti sejauh mana universiti itu bergerak. Muhasabah. Muhasabah. Tak ada satu mekanisme nak nilai kan. Nak nilai, nak measure apa aktiviti tu. At least ada laluan dia, ada hala 7 dia. Tujuan dia tu. Tujuan dia betul. Okey, kalau kita ikutkan yang kedua kita tengok tadi adalah yang QS Sustainability. Okey, kalau THE dia fokus pada 17 SDG. Untuk QS Sustainability ni saya ingat saya dia fokus kepada environmental, seperti yang video kita tengokkan tadi, seperti yang dimaklumkan oleh rakan-rakan kita tadi. Yang kedua dia tengok pada governance. Macam mana pengurusan di universiti ni memberi impact kepada pengoperasian kepada ke arah kelestarian. Dan yang ketiga yang dia fokus juga adalah kepada sosial. Apa aktiviti kita kepada dalaman, internal dan juga eksternal kepada komuniti luar. Okey, yang merujuk kepada ESG sebutlah, kepada kelestarian. Dan yang terkini yang ada satu lagi, I think it's quite good because yang dua tadi daripada barat. THE Impact Ranking dan juga QS Sustainability. Tapi satu ni daripada Asia sendiri, Indonesia yang buat, dipanggil UI Agrimetric. Agrimetric pun sama juga, dia menyentuh kepada kelestarian. Itu Wasi Nusantara lah. Wasi Nusantara. Tapi dia fokus dia apa yang dilakukan oleh universiti. Yang terkejutnya sesuai dengan tajuk kita, Universiti Lestari. Dalam THE Impact Ranking 2000 yang bukan hanya pada Asia tapi seluruh dunia yang masuk dalam ranking tersebut menghantar laporan kepada THE Impact Ranking. Dalam QS Sustainability 2000. Dalam THE SDG yang terkini yang saya ingat 1,700 universiti yang termasuk. Agrimetric pun lebih kurang macam tu. So maksudnya Haji, hala 7 dah jelas. Maksud dia ada satu guideline. Apa perlu yang dilakukan oleh universiti supaya penghasilan bukan hanya pada apa aktiviti kita buat dalaman, tetapi menerapkan ke mana kita bawa. Itu supaya macam bina satu ekosistem kepada universiti. Yang tu yang mungkin
untuk penjelasan peringkat pertama ni lah Haji. Okey. So maksudnya kita dalam konteks pendidikan tinggi kita ada RPTM, Rancangan Pendidikan Tinggi Negara. So dalam konteks pembangunan negara secara keseluruhan kita ada SDG. Jadi sebagai satu entiti penting dalam pembangunan negara, pendidikan tinggi ni mesti tidak kita cuba menterjemahkan sebaik mungkin SDG dalam konteks pendidikan tinggi di negara kita. Okey. Jadi saya tambah sikit boleh tak? Ya, silakan Prof. Saya nak bagi contoh sebenarnya. Kalau perasan tak beberapa tahun lepas bila RPTM ni ada yang versi sebelum ni, kita telah diminta untuk memetakan khusus kita kepada SDG berapa. Which is curriculum. Lepas tu dalam kita punya penyelidikan proposal geran-geran kita dah kena map juga kepada itu. Kemudian tu orang luar akan tengok dekat Scopus pun bila tengok kita punya publication profile ada juga yang Fokus SDG. SDG mana. Tapi apa yang saya nak kata dekat sini sebenarnya kita itu adalah sebahagian daripada yang tadi caranya lah, kaedah apa yang kita buat. Tapi pada akhirnya universiti kena diukur on impact. Dia tak boleh diukur dengan berapa banyak publication saya dalam SDG 1. Tak boleh, tapi apakah impact yang telah yang terhasil daripada penyelidikan dalam SDG 1. Yang part tu dia agak masih abstrak lagi lah. Betul Haji. Mungkin saya tambah sikit yang tadi. Dulu kita macam kita punya akademik ni fokus pada research publication. Menerbit. Tapi sekarang ni saya tengok kita punya RPTM sendiri ataupun JPT sendiri. Dia dah mula nak mengubah dipanggil MyRA, Malaysian Research Assessment kita, which is nak tengok kepada impact. Impact research lah. Impact research kepada bukan hanya buat satu research nak dia publish di ni kan. Nak tengok kan tonjolkan subjek meta expert untuk area tu kan. Okey, jadi kita dah pusingan pertama tadi kita cuba untuk cuba melumatkan perbincangan berkenaan dengan tajuk SDG tadi tu. Saya rasa satu permulaan yang baik. Jadi kalau kita masih lagi boleh bertenaga untuk proceed, kita proceed untuk pusingan yang kedua. Boleh, tak masalah. Boleh. Tadi saya nampak dah mula-mula panas dah tu. Okey. Jadi mungkin since tadi Prof dah sebut berkenaan dengan berapa usaha yang telah dijalankan oleh universiti untuk menterjemahkan dari segi SDG ni. Jadi tajuk kita hari ni pun Universiti Lestari ataupun sekadar retorik. Jadi mungkin kita dah boleh dapat sedikit gambaran lah apa yang Prof sebut tadi itu sebenarnya kita cuba untuk bukan menjadikan ia sebagai satu retorik tapi adalah sebagai satu benda yang betul-betul berlaku lah. Jadi sebenarnya kita sebut tadi bahawa kita semua berada dalam institusi pendidikan tinggi masing-masing. Mungkin kita nak lihat dari segi pelaksanaan SDG ni dalam konteks universiti masing-masing. Jadi mungkin kita boleh semua panel boleh menjawab berdasarkan kapasiti masing-masing. Dan kita mungkin nak lihat dalam aspek mungkin ada leadership ke, kurikulum ke ataupun mungkin research Prof dah sebut sedikit tadi tu. Mungkin saya nak yang kita mulakan daripada universiti swasta dulu lah untuk yang round kedua ni. Silakan Syazwan. Okey, terima kasih Haji. Tadi Prof panjang untuk carakan tentang RPTN dan juga sebahagian besarnya impact. Kebetulan Unisiraj ni quite new dalam impact. Sebenarnya kita baru launch dengan branding bahawa Unisiraj, previously known as QIPS, Coalition Universiti Islam Perlis, yang kita bernaung di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, which is adalah satu badan berkanun negeri yang tara lah dengan universiti-universiti lain yang juga milikan negeri. Macam kategori kami ni sebenarnya dia lebih kurang macam UIS di Selangor, USAS di Perak, Unisyam di Kedah. Macam itulah kapasiti yang kami bawa. Mostly kami provide Islamic Studies punya background. Dan saya kira bila persoalan ni dibangkitkan, dia menarik sikit. Sebab Unisiraj ni dah more than 13 years, 13 tahun dalam lanskap pendidikan tinggi. Dan Unisiraj totally funded by dana zakat. Totally funded by dana zakat, which is secara 100% 100% untuk OPEX dan CAPEX. CAPEX dan juga OPEX, daripada kos operasi untuk belanja mengurus, CAPEX kita, dan juga kita provide every year 450 seats beasiswa for students. Penuh beasiswa penuh. Kita bagi all in punya fee.
kita bagi penginapan percuma, kita bagi allowance 300 Inilah a month. cita-cita universiti. Saya kita buat bagi di 3 300 universiti sebelum ni. Memang inilah cita-citanya. Jadi kita sekarang dah serve. Jadi tanggungjawab tu lebih besar tu. Tanggungjawab tu besar. Syazwan, lebih besar adalah. Betul. Kerana nama apa? Saya terfikir macam mana nak lestarikan dana filantropik. Kalau sebut Tuan Haji Zul, maybe lah UMT kita tengok video VT tadi kan, mesti dia jago dalam marine aspek. Kenalan saya yang ada kat sini mesti berbangga dengan UMT marine lah kan. UMK datang ke Kelantan, orang tahu society Kelantan ni yang dia mesti usahawanan. Itulah dia punya jago dia kan. Pergi UTHM tahu dah dia memang aspek yang dekat dengan teknikal dan juga ke juruteraan kan. Jadi ini semua dah ada niche masing-masing. Kalau Universiti Raj, kita lestarikan pendidikan melalui dana filantropi. Kerana approach Universiti Raj ni since 13 years ago, kira awalnya apa yang SDG sebutkan tu dari sudut definisi operasi, apa yang kita cuba tackle di peringkat awal adalah poverty. Tadi peringkat awal adalah poverty. Kerana approach kita adalah fund anak-anak asnaf, sama ada fakir, miskin ataupun fi sabilillah, untuk kita open seat bagi dia belajar. Itu perjuangan yang sebenarnya Universiti Raj tengah bawa. Daripada asas yang daripada kita mula tu memang itu SDG nombor 1 tu kan. awal sekali, awal poverty. sekali kan. Menariknya SDG ni maybe lah saya rasa macam a part of apa yang Allah SWT dah bangkitkan lama dalam surah Al-Ma'un. Nama apa? Dalam surah Al-Ma'un, surah ni surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Allah timbulkan persoalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita allazi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang seolah-olah macam tidak menghiraukan anak yatim. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, bahkan tak nak mendorong untuk bagi makan anak-anak miskin kan. Jadi persoalan yang dibangkitkan dalam dalil ni sangat dekat dengan kita di Universiti Raj. Untuk satu, kalaulah kita nak towards the goal of zero poverty tu, kita memang bergerak ke arah tu. Tapi apa yang kita provide adalah kita provide kefahaman. Macam saya sebut tadi, UMT dia dah jago dalam bidangnya, UMK dah ada bidang, UTHM dah ada bidang. Kami di Universiti Raj cuba untuk bawa message applied sunnah, nak popularkan segmen baru dalam landscape pendidikan. Kiranya instead of ada kejaguhan yang masing-masing ni, kita tahu Perlis ni negeri kecil di semenanjung Malaysia kan. Dan dia tapi ada dia bising Perlis ni walaupun dia kecil. banyak aspek yang dia kan. Dan suara dia tu mahal, betul je kan. Jadi itulah aspek yang cuba diperjuangkan dekat Universiti Raj dalam konteks kita sebagai IPT. Yang cuba kita bawakan adalah kita cuba bawa satu business model yang cuba untuk bantu golongan-golongan tertentu. Sampai hari ini kita dah ada lebih daripada 2,000 alumni yang terdiri daripada kategori yang saya sebutkan tadi tu. Jadi itulah perjuangan kita di Universiti Raj untuk melestarikan pendidikan, cuba untuk angkat hasrat agenda pendidikan negara dan juga kita zerokan poverty. Okey Haji, saya rasa soalan yang mungkin satu pendekatan daripada pihak Universiti Raj kalau dalam konteks poverty memasmi kemiskinan melalui pendidikan. Itu satu benda yang sangat besar lah sebenarnya. Dan in fact kita juga teruja tadi dengar bahawa dalam Al-Quran pun sebut berkenaan dengan kemiskinan tadi tu. Pada masa sama tu ada satu lagi tu yang kelaparan tu. Betul. Yang memberi makan kepada yang miskin tu berkaitan dengan yang SDG yang berkenaan dengan dia no hunger kan. No hunger. Jadi itu satu pendekatan yang mungkin kita lihat memang telah terbukti lah dijalankan oleh pihak Universiti Raj. Ada satu lagi yang berkait dengan yang dia kata 1, 2 no hunger. Yang ketiga adalah education. Education for all. Education for all kan. Yes. Education pun sesuai dengan jadi pillar saya tu kan. Jadi pillar dia berkait. Betul-betul. Jadi maksudnya untuk satu tindakan tu dia boleh memberi kesan kepada 2-3 SDG goal yang kita ada tu kan. Okey, itu dalam konteks Universiti Raj. So dalam konteks Kelantan ni UMK ni macam mana? Okey. Kita berbalik kepada ada pilar tadi. Contohnya dari segi pengurusan kan. Dan yang kedua kita tengok dari segi kurikulum. Mungkin yang ketiga tengok dari segi
aktiviti lain yang berkait jugalah penyelidikan. Okey. Untuk pengurusan, okey, memang kita universiti memang di bawah, kalau RPTM 2026 2035, UMK dia boleh UMK 30 ya. UMK 30 daripada 2026 sampai 2030 dia punya plan strategi dia. Nanti UMT pun lebih kurang sama. Dan UTHM juga. Okey, dari segi pengurusan memang dia ada komit. Memang komit. Kita ada baru je launch tadi untuk pengurusan. Dia fokus. Dia wujudkan satu jawatankuasa kampus hijau. Okay. So any activity berkaitan dengan apa yang saya sebut tadi, semua di bawah jawatankuasa kampus hijau. So any polisi dasar-dasar apa dia, manual garis panduan memang diwujudkan untuk kepada kelestarian tadilah kampus hijau punya. Okey, itu ada komitmen pengurusan. Untuk makluman macam kami dekat UMT ni, antara program lestarinya adalah hari tanpa kenderaan. Kena tinggalkan kenderaan jauh-jauh sikit, kena berjalan dalam kampus. Jauh juga kat tengah ni, kat library. Dekat apa ni, dataran yang apa ni, dekat kompleks siswa. Jauh Saya jugalah pun tu. jalan kaki tadi. Kiranya Prof dah menyahut dah pesuruhan dia. Cuma kan Aspek besar kena. kan. Okey. So maksudnya semua universiti dah melihat benda-benda tu. Dari segi pengurusan pun, dari segi maksudnya kalau kita tanpa komitmen pengurusan kita susah nak buat. Betul. Tapi pengurusan memang dah letak dalam punya strategi. Bila dah ada dalam strategi, perlu ada tindakan-tindakan Strategi dia. planning industri masing-masing. Masing-masing. So banyak lagi lah aktiviti dan dia dalam teras ke-6 bawah infrastruktur pun memang kita banyak aktiviti yang kita buat untuk kepada kelestarian ataupun SDG ni sendirilah. Sebagai satu contoh lah, saya pun kat sini pun ada. Contoh masuk tandas. Masuk tandas kan, bergelap, bila masuk cerah. Which is dia dari segi kecekapan tenaga dia, jimat literatnya. Okey, dan I think beberapa universiti termasukkan UMK juga sini pun telah melihat kepada solar sendiri, which is untuk melihat penjimatan untuk mengurangkan karbon. Okey, dan beberapa universiti termasuk UMK sendiri pun saya tengok ke arah pemasangan menggalakkan penggunaan EV, pemasangan EV charger dalam kampus, menggalakkan staf-staf kita menggunakan kenderaan elektrik instead of kita guna yang minyak petrol. Itu pun salah satu juga antara aktiviti-aktiviti yang di bawah pengurusan punya jawatankuasa kampus hijau. Okey, itu satu. Yang kedua saya tengok dari segi kurikulum memanglah kita wujudkan satu fakulti di UMK ni, Fakulti Sains Bumi, kena dengan tajuk lestari. Dan kalau tengok apa yang dimaksudkan oleh Prof Aida, kita ada satu kesihatan bumi, okey, maksudnya planetary health sendiri. So bawah tu memang banyak program akademik yang saya boleh listkan, antaranya adalah sains sumber asli, sains kelestarian alam sekitar. Yang pertama tadi apa tu? Sains sumber asli. Okey, yang ini berkait dengan konservasi biodiversity. Okey, yang geoscience, pengurusan sumber bumi, sains analitik alam sekitar. So memang kita wujudkan satu khusus yang kita boleh kaitkan kurikulum dia, tetapi ada beberapa kursus bawah fakulti ini kita across fakulti lain pun boleh ambil sebagai elektif untuk melihat kepada ni. Tetapi saya tengok ada satu yang di bawah fakulti saya sendirilah fakulti, walaupun saya bidang matematik tapi saya di bawah fakulti keusahawanan. Okay. Lilit dia kenapa saya cakap pasal keusahawanan ni? Kira duit. Okey, tapi kalau di bawah keusahawanan kita ada satu yang kita panggil, walaupun dia ambil dia sebagai usahawan, tapi minda dia kita kena terap green ataupun dia panggil green entrepreneurship. So nak jadi usahawan kena fikir juga. Bukan sekadar menjual saja, bukan sekadar menjimatkan saja, tetapi kena fikir bumi, dari segi persekitaran, pencemaran, everything, supaya dia fikir ke arah tu. Okay, that's why kita boleh terapkan dari segi kurikulumnya Haji. Dan penyelidikan, things Prof dah maklumkan tadi, banyak yang kita dah tengok SDG across the publication pun, dari segi permohonan grant pun. Okey, cuma bila tengok pada publication, cuma kita dah tukar sekarang, instead of research punya publication, kita tengok pada impact. Impact dia kita terap. Kalau isu, bila cakap isu di Kelantan ni ada dua je saya tengok. Dan sekarang ni pun mungkin peranan UMK pun ke arah tu juga, which is satu on banjir yang biasa kita dengar, yang kedua adalah dari segi pencemaran. Okey, I think kat mana pun mungkin dia punya pihak berkuasa pun memang melihat benda ni, dan mungkin ada bantuan daripada universiti untuk bekerjasama, because benda ni bukan seperti yang dimaklumkan Encik Sazwan tadi lah, dia bukan hanya seorang yang perlu ni, tetapi perlu juga bekerjasama dengan agensi-agensi supaya
manfaatnya bukan satu tempat tapi keseluruhan mendapat manfaat yang lebih kurang sama. Itulah Dia nak dijalankan bina oleh UMK. ekosistem yang cakna kan. Yang cakna, betul. Okey. So maksudnya doktor, kita sebagai institusi pendidikan tinggi, kita perlu memberi impak yang boleh menyelesaikan isu-isu masyarakat juga. Maksudnya pencemaran, kebersihan. Jadi benda-benda itu yang akan menilai setakat mana universiti ini relevan untuk masyarakat. Betul. Sebenarnya kan. Okey, so kita tadi macam apa ni, doktor dah sebut saya sebanyak berkenaan dengan leadership dan juga kurikulum. Jadi mungkin Prof Aida nak kembangkan lagi berkenaan dengan SDG dalam konteks penyelidikan dan juga mungkin hal-hal lain yang dilakukan oleh UTHM untuk menjayakan agenda SDG ini. Kalau University Right Study, kita boleh kata pendidikan lestari. Betul. UMK Keusahawanan lestari ataupun dengan dia punya ekonomi lestari. Ekonomi lestari. Okey, di UTHM kami memperjuangkan teknologi lestari. Sebab teknologi kami lestari, kami adalah salah satu daripada 4 MTUN. Kemudian kami punya strategic plan tu adalah GTU 2030. Global Technopreneur University, tapi tekno. Dia bukannya keusahawanan yang umum, tetapi yang berasaskan teknologi. Jadi bila kita bercakap tentang teknologi, ada semua perkara itu lebih menumpukan kepada inovasi, pembangunan, penyelidikan yang berasaskan bersifat applied. Yang mana boleh dideploy terus sama ada di industri ataupun di komuniti. Tapi saya nak kongsikan tentang satu usaha yang kami dah buat daripada zaman selepas COVID lah. Dalam 2022 macam tu, kita dapati ada beberapa researcher kita yang rajin turun padang ni. Jadi di sekitar Muar, kawasan Muar. Jadi ada dia orang ada very good connection dengan permasalahan tempatan. Contohnya di Sungai Balang berkenaan tanah dia orang ni tanam padi tapi sebab acidic, tanah tu terlalu acidic. Bila berkembang sekian lama, dalam 2023 macam tu, kita universiti, pengurusan universiti telah mengambil pendekatan kita nak formalizekan, kita nak kembangkan usaha-usaha grup ini kepada masyarakat dengan melestarikan teknologi kita ni lah tadi. Jadi kita perkenalkan Living Lab. So kita ada 3 Living Lab. Satu Living Lab Bandar Muar, satu lagi Living Lab Sungai Balang, yang ada Sungai Balang melihat kepada pertanian padi, Bandar Muar lebih kepada ekonomi setempat, dan kemudian kita ada Air Hitam Utara yang melihat kepada diversity. Jadi konsep dia adalah kami pejabat yang menguruskan ni akan mewawarkan, pengurusan juga support dengan geran dalaman untuk panggil researcher. Okey, pergi tengok dekat dalam kawasan ni apakah masalah dia, what is needed, bagaimana teknologi saja boleh bantu. Maksudnya the objective memang to deploy, memang kita nak deploy teknologi. Dan alhamdulillah tahun ni kita telah pun menubuhkan Institut Biodiversity Antarabangsa di Air Hitam Utara, di hutan Air Hitam Utara. Institut Biodiversity. Ya, jadi dia menggunakan macam mana teknik-teknik teknologi untuk preservation ataupun pembiakan. Ada banyak ikan laga yang rare species dekat situ. Jom nanti jemput datang. Jewi dengan UMT tu, Prof. Kalau ikan ni memang kena jewi dengan UMT. Betul. Jangan cari UMK ataupun Universiti saja. Kami dekat juga dengan laut tu. Kita boleh buat sama-sama. Jadi itulah antara contohlah kalau dari segi akademik, macam kita semua dah kena buat, saya rasa kita kena mapkan kurikulum kita. Tapi again, pada akhirnya kita bukan nak tengok SDG logo tu dekat mana, kita nak tahu apakah impact yang dirasai itu melalui kepakaran kita masing-masing lah. Impact itu mahal kan. Betul. Tu Tuan Haji. Okey, so maksudnya berdasarkan apa yang telah disebut tadi oleh semua panelis, saya percaya bahawa ia bukan sekadar retorik lah. Dia adalah satu benda yang sedang berjalan sebenarnya dalam konteks pendidikan tinggi ataupun kami ikhlas buat. Dalam konteks pendidikan tinggi ataupun di universiti masing-masing pada waktu sekarang ni. Dan kalau macam kami dekat UMT, kita life below water tu antara peranan besar lah selain daripada benda sama tadi lah. Poverty, hunger semua kan, kelaparan. Jadi itu antara
saya fikir yang memang kita terlibat juga secara langsung, tapi mungkin fokus kita yang paling besar adalah segi life build water itulah. Seperti mana Witi tadi tu banyak bercerita tentang terumbu karang, itu antara orang kata UMT menjuarai agenda itulah saya fikir kan. Jadi semua kita lihat bahawa universiti dekat negara kita hari ini memang cuba untuk melaksanakan, menterjemahkan SDG itu dalam konteks pendidikan ataupun kepimpinan dan juga kurikulum masing-masing. Jadi kita dah masuk tanpa kita sedari ni, kita sembang-sembang, kita berdebar-debar tadi nak bincang apa tu kan. Kita dah masuk yang kepada pusingan ketiga. Pusingan ketiga ni biasanya kalau dah sumbat gol, kita nak tambah gol lah. Ataupun kalau belum sumbat gol, kita nak pastikan masuk gol lah. Tapi saya percaya tadi nampaknya dah banyak gol lah tadi, dah masuk tadi. Lebih-lebih gol lah. Okey, jadi dalam mungkin 2-3 minit yang terakhir ni, mungkin kalau saya nak mungkin minta panel lah, kalau kita sebut berkenaan dengan University Lestari, mungkin 1-2 perkataan yang panel nak bagi take away kepada pendengar kita ini, apa sebenarnya yang kita nak hasratkan daripada harapkan daripada University Lestari itu. Siapa nak mula dulu? Ni pusingan akhir ni saya bagi choice lah, saya bagi kebebasan. Siapa nak mulakan dulu? Saya tengok Dr. Heri tu jauh ke depan fikir apa nak jawab sebenarnya. Okey, saya dululah. Silakan Prof. Seperti mana yang saya sebut tadi, saya suka guna perkataan impact tu tadi. Jadi menjelang 2030 ni, take home message saya adalah universiti bukan sekadar menayangkan, memaparkan logo SDG, tetapi kena buktikan apa yang telah berubah. Itu saja Tan. Okey, maksudnya Conclude besar sangat take away Prof ni, take away. Conclude terus habis semua. Habis hilang kataan. Itulah rasa macam Prof dah terkesima kita semua ni. Dia orang mesti ada point lain yang lebih baik, insya-Allah. Okey. Silakan Dr. Hasrul. Okey, kalau Prof take away dia macam tu, I think untuk saya pula lah. Saya think untuk yang rakan-rakan pendengar, untuk menjawab kepada topik kita hari ini, which is University Lestari, dan juga adakah sekadar retorik, bukan setakat tayang SDG, tapi bukan saja sekadar numbers. Kadang-kadang ranking numbers kan. Tapi yang penting adalah keikhlasan dan juga kefahaman kepada mission, vision itu sendiri. Which is kalau kita fokus kepada word Lestari, kemampanan itu sendiri, adalah untuk sebagai holistiknya kena fokus siapa kita lahirkan, supaya yang kita lahirkan tersebut menerima hasrat tersebut, supaya dia boleh melebar luaskan lagi kepada yang lain-lain jugalah. Which is kalau kita fokus ini, kalau universiti melahirkan pelajar yang bawa mesej yang sama kepada yang lain, kepada komuniti-komuniti yang lain juga. Itulah saya punya nilai. Okey, seterusnya Syazwan. Saya rasa saya izinkan saya Haji dan juga Prof Dr. untuk saya rasa saya rumuskan secara umum hasrat kenapa universiti diadakan dalam landscape pendidikan, kerana dekat mana pun mostly akan ada ekosistem pendidikan. Dalam satu kaedah fiqh dia ada sebut al-umuri maqasidiha, setiap satu perkara itu ada asas dan tujuan dia, dan tidak lain tidak bukan tujuan universiti itu adalah nak melestarikan pertama sekali ekosistem pendidikan. Itu satu. Dan juga tradisi ilmu, nak mengangkat martabat ilmu kan. Kerana perjuangan kiranya semua universiti ni dia berjuang untuk angkat satu dimensi kejaguhan dia. UMT dengan jaguhnya, UMK dengan kejaguhan yang tersendiri, UTHM sendiri, bahkan Unisiras pun kami nak membina satu istilah yang ideal saya katakan dekat sini adalah satu horizon pemikiran yang luas dan juga mencakupi bidang ilmu. Kerana saya nak relatekan dengan tadi saya sebut pasal zakat kan. Cuba kita cari bahkan gali. Instead of Islam, selain pada agama Islam, semua orang bercakap tentang kemiskinan. Semua orang, bahkan semua agama nak basmi kemiskinan. Tapi yang memberikan kaedah untuk membasmi kemiskinan, Islamlah yang paling sempurna.
kat sini datang philanthropic element, zakat, Mekanisme wakaf, dia. dihuraikan, bahkan segenap aspek dia bagi. Betul. Kalau kan zakat tu kan, okey, berapa persen daripada hasil bumi, berapa persen, in detail. Agama kita membawa satu mesej bahawa, saya rumuskan daripada awal tu, Allah Azza wa Jal, dia tahu kenapa dia utuskan khalifah. Tugas kita besar, peranan kita besar untuk lestarikan universiti dengan apa jua bidang kejaguan yang tadi tu. Dan ekosistem, istilah bahkan apa jua istilah yang kita guna pun, saya percayalah lestari itu bukan sekadar retorik. Lestari itu adalah istilah yang perlu kita bergerak seiring, yang boleh diterjemahkan dengan menggunakan pakai kapasiti kejaguhan masing-masing. Dana mesti ada. Macam mana pun kan. Kita boleh berjimat, tapi untuk lestarikan semua perkara yang kita sebutkan tadi, dana mesti ada. Untuk ada doktor pakar, mau tak nak kita kena invest. Tapi macam kami di Unisiraj, antara agenda yang paling besar adalah nak melahirkan orang yang menjaga agama. Jadi inilah perlu kelestarian yang sebenar pada kami untuk tuntaskan persoalan ini. Jadi Tuan Haji silakan, saya ingat. Okay, terima kasih pada Syazwan. Jadi kita walaupun SDG ni satu agenda yang besar, tapi kalau kita kembali kepada Islam itu sendiri, tadi Ustaz Syazwan telah memberikan satu penyelesaian bahawa dalam Islam tu ada penyelesaian yang mungkin terbaik berbanding dengan konteks agama lain dalam kita melihat dan juga mencapai isu-isu berkaitan kelestarian ini. Jadi alhamdulillah kita sudah semakin hampir ke penamat, mungkin debaran tu semakin hilang. Jadi alhamdulillah kita berjaya untuk mengharungi perbincangan ini dengan baik tadi, dan kita mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ni dapat kita difahami oleh para pendengar. Dan sebenarnya saya terlupa sebut satu perkara. Walaupun kita berbeza daripada universiti yang berbeza, kita ada satu persamaan yang kita mungkin lupa nak sebut tadi, bahawa kita semua adalah peserta kepada program persijilan professional higher education. Professional certificate in higher education and learning leadership and management yang dianjurkan oleh pihak ACAP dan juga USM. Jadi kita ucapkan terima kasih jugalah kepada penganjur kita kan yang menyebabkan kita berada di sini hari ini. Tak kita mungkin saya tak kenal lagi dengan doktor, tak kenal dengan Prof, dengan Syazwan, mungkin tak kenal lagi lah. Jadi alhamdulillah adalah waktu yang telah ada tadi, kita berjaya untuk memberi sedikit pencerahan lah. Saya fikir mungkin isu SDG ni banyak lagi yang perlu kita kupas, kita hadam dan juga kita lumatkan untuk kefahaman semua lah. Jadi hari ini mudah-mudahan kita dah bagikan satu pencerahan awal untuk kita terus menggali berkenaan dengan SDG ni. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang datang daripada jauh. Cik Syazwan datang daripada jauh, Prof pun datang daripada jauh, dan Cik Asrul kembali menggamit memori alma mater. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam perbincangan yang akan datang. Mungkin di tempat yang berbeza, ataupun boleh datang lagi kepada UMT, tak ada masalah. Saya besar hati jemput semua sekali ke Perth ni. Jemput datang ke Johor juga. Okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan, kita hampir ke garisan penamat inklusif at UMT pada hari ini. Dan kita bercakap tadi universiti lestari atau sekadar auditori, dan saya percaya para panelis telah memberikan hujah masing-masing untuk kita menjawab persoalan ini dengan tuntas, bahawa kita sebenarnya berada satu track yang betul, track yang tepat untuk kita menterjemahkan universiti lestari, bukan sekadar dalam konteks orang kata ketah-ketah penyelidikan, tapi dalam konteks kita memberi impak yang besar kepada masyarakat yang kita berhadapan pada hari ini. Jadi mudah-mudahan dengan kerja tersebut, ia akan terus menjadikan pendidikan tinggi ini relevan untuk masyarakat di negara kita lah. Jadi terima kasih sekali kepada semua panel, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam siri-siri yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.